Suami marah-marah lalu mendoakan perkara yang buruk atas saya. Sedangkan saya akan melahirkan anak. Apakah makbul doa suami saya kepada isteri tersebut? Apakah hukum suami berkata begitu? Suamimu tak pakar. Mu nak beranak esok karang, dia pergi doa hak huduh-huduh. Suami yang baik ni ialah nak tahu yang baik dengan bini. Orang beriman semua baik belaka, tapi hak mana paling baik? Hak baik dengan bini dia. Nabi kata khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang beriman ialah yang paling baik dengan bini dia. Nampak lagi? Batu kita jangan buat unduh-unduh ke bini kita. Dia kata uduh ke kita, tak apa. Jangan kita kata uduh ke dia. Kerana kita CEO, kita boss. Dia dipimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Betul tak? Suami dalam rumah, pemimpin besar rumah tangga. Siapa kena pimpin? Bini kita. Kita pemimpin, bini kita dipimpin. Kita boss, dia anak buah. Jadi kalau anak buah belebel, biasa. Anak buah maki hamum, itu biasa. Kalau kita yang maki hamum caruk, itu luar biasa. Tak betul dah tu. Faham? Dia pelawak, kita jangan pelawak. Faham lagi? Dia dah betul, kita biar betul. Kenapa? Kerana kita pembimbing. Faham lagi? Waktu dia banyak salah tak bini kita? Banyak salah. Waktu kita jadi bos. Pasal apa kita jadi bos? Sebab kita kuasa orang laki-laki ni besar serta sabar. Oleh kerana kita sabar ni lah Allah beri talak kepada laki-laki. Tak beri ke bini kita. Kalau boleh bini kita tolak kita 2 tahun nikah 400 kali cerai. Lambat balik aku cerai. Salah beli beg tangan kali tak betul aku cerai. Asal sikit nak cerai lah. Kita ada tak kita cerai bini kita? Tak ada. Mu ada tak bini? Dia umur berapa? 38 tak bini lagi? Minat lelaki ke gua ni? Dah. Belum jodoh jawab. Okey? InsyaAllah. Tapi lambat kan tu. Imam Mahdi nak tubik tu. InsyaAllah dah kahwin cepat-cepat. Okey? Allah, jangan. Kita jangan buat hak uduh-uduh ke dia. Dia banyak berebel, banyak mengaruk, banyak maki hamun kita, dia caruk ke kita, dia mengamuk apa. Itu biasa dia. Kita rasa gitu. Kita the best. Faham tak lagi? Biar kita ni jadi orang yang betul dalam urusan rumah tangga ni. Dan maafkan dia semua. Dia bahang witi kita 400 ya halal. Betul tak? Dia tipu kita 20 ya halal. Kenapa? Kerana di samping sisi gelap dia tu, kita tengok sisi cerah dia banyak. Dia sanggup tinggal ibu bapa dia untuk menemani hidup kita. Betul tak?